Setiap hari bermula dengan pilihan. Pilihan itu kelihatan biasa tetapi memberi kesan kepada alam dalam bentuk jejak karbon yang tidak dapat dilihat. Saat pagi bermula, kita menggunakan tenaga. Ada yang menyalakan pendingin hawa untuk menyejukkan ruang, ada yang memilih pengudaraan semula jadi. Pilihan ringkas seperti ini menentukan jumlah tenaga yang digunakan pada waktu pagi dan memberi kesan kepada jejak karbon harian. Ketika kita bergerak, jejak karbon bertambah. Memandu sebuah kenderaan seorang diri menghasilkan pelepasan lebih tinggi. Mengambil bas atau berkongsi kenderaan dengan rakan mengurangkan jumlah pelepasan daripada perjalanan yang sama. Pilihan makanan juga mencipta jejak karbon. Makanan dari jauh memerlukan pengangkutan, tenaga dan pembungkusan. Memilih makanan tempatan dan segar menjadikan jejak karbon lebih rendah sambil menyokong komuniti setempat. Di tempat kerja, tenaga digunakan setiap saat. Mematikan lampu yang tidak diperlukan dan menggunakan peralatan cekap tenaga dapat mengurangkan pelepasan secara berperingkat sepanjang hari. Pada akhir hari, setiap pilihan terkumpul menjadi jejak karbon. Semakin bijak pilihan kita, semakin kecil kesan kepada alam. Tindakan harian yang kecil menghasilkan perubahan besar apabila ramai melakukannya secara bersama. Jaga alam bermula dengan pilihan seharian. Kurangkan tenaga, sokong makanan tempatan, pilih pengangkutan bersama. Jejak karbon dapat dikurangkan oleh kita semua hari demi hari.